Jadi hari ini kita akan bercakap tentang ujian monofilament. Sekarang ujian monofilament digunakan untuk mendiagnosis keadaan yang dipanggil neuropati, tetapi terdapat beberapa jenis neuropati dan neuropati periferi adalah yang kita bincangkan. Sekarang ujian monofilament dilakukan secara pesakit luar. Anda tahu ia adalah pemeriksaan yang sangat mudah di mana filament digunakan pada bahagian-bahagian kaki yang berbeza. Ia diuji pada bahagian-bahagian kaki yang berbeza untuk melihat sama ada anda mempunyai deria rasa atau tidak. Adakah anda merasakan apa-apa? Adakah ia kebas? Atau adakah anda mempunyai sebarang jenis deria rasa? Coach Niku membantu mendiagnosis dan menyaring pesakit untuk keadaan yang dipanggil neuropati periferi. Sekarang, neuropati periferi sebagai penyakit agak biasa di India. Punca yang paling biasa yang kita lihat adalah diabetes. Dan seperti yang kita tahu, India mempunyai populasi pesakit diabetes yang sangat tinggi di negara ini. Sekarang, terutamanya pada pesakit yang mempunyai diabetes yang tidak terkawal, peluang untuk mendapat neuropati periferi adalah sangat tinggi. Sekarang adalah lebih baik untuk memberi perhatian kepada diet serta senaman dan menjaga kesihatan diri, serta menjalani pemeriksaan berkala supaya anda tahu keadaan ini dapat dikesan awal dan dirawat. Sekarang apa yang berlaku jika neuropati periferi tidak didiagnosis dan dirawat tepat pada masanya? Ia boleh menyebabkan sudah tentu kebas yang lebih biasa berlaku pada kaki. Jadi itulah sebabnya biasanya pemeriksaan monofilament dilakukan pada kaki. Sekarang jika semua ini diabaikan, boleh berlaku secara kebetulan jika anda terpijak batu atau paku berkarat. Ia berpotensi untuk dijangkiti menyebabkan ulcer yang boleh merebak ke seluruh badan dan ia juga boleh membawa maut. Iaitu boleh menyebabkan sepsis dan pelbagai jangkitan lain. Jadi adalah lebih baik untuk sentiasa memantau keadaan kaki anda dan menjaga kaki anda, terutamanya bagi pesakit diabetes. Tetapi bukan sahaja pesakit diabetes, semua orang juga, kerana seperti yang saya katakan, selain diabetes terdapat banyak sebab lain untuk neuropati periferi. Anda boleh mengalami kekurangan vitamin. Semua ini boleh dikesan hanya dengan pemeriksaan berkala, pemeriksaan kesihatan berkala yang semuanya ditawarkan di Hospital Apollo, Chon, Bangalore.